Bila aku sebut je phone ni nama dia Huawei, dua perkara ni yang memang orang akan risau. Yang pertama, orang risau dekat bahagian 5G. Sebelum ni, model Huawei memang ada masalah dengan 5G. Okey, dia hanya ada 4G plus. Orang kata apa? Speed dia hampir sama, tapi tak sama berada. 5G tetap 5G, 4G plus tetap 4G plus. Tapi kali ni, Huawei Pura 90S dan juga Pro Max dia dah masukkan 5G yang sebenar. Okey, aku dah cubalah dekat SIM card U-Mobile dan aku masukkan, aku test speed. Okey, memang laju. Maksudnya boleh katakan bukan sekadar logo 5G, tapi speed dia memang adalah 5G yang sebenar. Benda kedua yang orang risau dekat Google Ecosystem. Okey, sebelum ni aku pernah lah pakai Huawei Trifold, tak silap aku. Okey, yang lipat 3 tu. Pengalaman aku, okey, kau boleh install game macam Genshin Impact ke, okey, PUBG ke, Mobile Legends. Okey, game-game yang biasa kita main. Satu masalah dia adalah bila kau nak login pakai Google, betul tak? Ada kalanya okey, ada kalanya dia tendang balik login semula. Jadi pening lah kat situ, betul tak? Jadi dekat Huawei Pura 90S ni yang aku perasan tak jadi isu tu. Okey, aku nak install pun senang, nak main ke berapa kali aku login, log out, aku uninstall, install balik, dia macam tak ada isu lah. Kau boleh rasa macam Google tu masuk secara macam natural je. Dah tak pelik dah. Walaupun sebenarnya kalau kau nak install game, kau tetap kena gunakan Huawei App Gallery. Okey, ni utamalah. Dekat dalam ni apps Google dah makin banyak, dah makin senang. Katakanlah apps tak ada juga dalam ni, jangan risau, kau pergi je dekat bahagian micro G, Gbox. Okey, Gbox dekat dalam ni kau ada Play Store, kau boleh login email kau macam biasa dan adalah semua apps kau boleh update, kau boleh install. Dua masalah tu kita nampak Huawei dah cuba nak selesaikan sepenuhnya. Jadi kita ceritakan pasal Huawei Pura 90S Pro ni. Jadi jangan salah faham, dekat tengah aku ni bukanlah model Pro Max yang ada telefoto makro sampai 200 megapiksel tu. Bukan. Ini yang biasa saja. Tapi bagi aku lah, sebenarnya dia punya zoom ke, dia punya ultra wide, dia punya makro memang dah sangat cukup. Okey, aku bawa lah phone dia pergi Eye of Speed punya event. Okey, dekat situ banyaklah jentera, kereta, motor, custom pelik-pelik. Jadi setakat aku ambil gambar memang tak ada masalah. Okey, dia punya fokus laju, dia punya shutter pun laju juga. Low light jangan ceritalah. Dan aku ada juga cuba video yang sampai 4K 60fps, HD 60fps pun agak cantik. Boleh katakanlah sejujurnya lah, kita ringkaskan, tak nak cerita megapiksel, aku pakai phone Huawei ni pergi event tak ada masalah. Walaupun event tu ramai orang, sebab kau tap and shoot sangat laju, jadi gambar semua agak cantik. Jadi sejujurnya lah, phone ni memang tak ada masalah. Cuma aku nak tahu jugalah komen daripada orang yang dah pernah gunakan Huawei dulu, sedang gunakan ataupun bakal nak gunakan. Apa pendapat korang? Baik beli tak Huawei Pura 90S Pro ataupun Pro Max ni, ataupun